Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz Ikhwan. Saya daripada pelajar program Otomasi Industri dan Robotik. So pada hari ini saya akan melakukan sesi temu bual untuk projek tahun akhir saya. So bersama saya ialah Coach Amin. So Coach boleh perkenalkan diri Coach? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama penuh saya Muhammad Amin bin Mansur. Saya berumur 37 tahun dan sekarang bertugas dan berkhidmat di Giat Mara Malaysia. Dan untuk latar belakang kejurulatihan saya di sukan sepak takraw ni, saya berkecimpung sebagai jurulatih lebih kurang dalam 7 tahun, lebih kurang 7 tahun lebih. Dan saya start dengan mengajar untuk pembangunan di sekolah-sekolah, dan sekarang saya merupakan jurulatih untuk skuad STL Negeri Pahang, dan saya bekas jurulatih untuk program PSM Mara untuk tahun 2024 dan 2025. Okey. Okay, so seterusnya kita akan bergerak ke sesi soal jawab. Okay, soalan pertama saya, bagaimanakah kaedah latihan breakball dijalankan pada masa sekarang tanpa memerlukan sebarang bantuan alat automatik ataupun lebih senang sebagai mesin lah kita ketahui. Okey. Untuk kaedah latihan buat masa ni untuk breakball lah, untuk bola pertama. Kalau kita panggil bola, untuk bahasa Melayunya bola pertama. Untuk bola pertama ni, kalau ikutkan, kita masih lagi mengamalkan konsep manual. Konsep manual ni maksudnya dengan menggunakan kekuatan tangan dan menggunakan tenaga kita as jurulatih yang ada lah. So jadinya kalau macam kalau kita letih, maknanya kurangnya kekuatan balingan dan kurangnya kapasiti balingan untuk bola pertama tu. So jadinya kalau secara manualnya macam tu. So jadinya untuk ketinggian, untuk kekuatan, untuk kelajuan, itu semua akan kita create sendiri menggunakan kita punya kreativiti kita sebagai jurulatih. Untuk soalan kedua, apakah masalah yang sering berlaku sekiranya kita menggunakan kaedah manual tu? Okey, selalunya problem yang timbul, masalah yang berlaku bila kita guna manual ni, satu, kita akan kurang dari segi masa latihan tubi. Latihan tubi ni selalunya kita akan guna kaedah ni untuk latih tubi. Latih tubi bola pertama, contohlah kita dah set latihan secara manualnya 20 repetition. So tapi kemungkinan contohlah pada hari tu kekuatan kita, mungkin tenaga kita boleh buat dalam 10 ataupun 15 repetition. So dia tak capai apa yang kita plankan. Sebab tu saya rasa kalau ikutkan kita punya latihan tu bergantung kepada keadaan jurulatih tu juga. Contohlah kalau kita ada assistant, so kita akan guna assistant kita untuk buat pelakuan yang sama, tapi mungkin tak sama. So benda tu tak capai dengan apa yang kita dah plankan. Macam tu. Okay. So untuk soalan yang ketiga, pada pendapat Coach, adakah kalau saya develop satu mesin ni untuk membantu Coach dalam latih tubi, adakah ia akan membantu semasa latihan tu? Saya rasa benda tu sangat membantu sebab macam kita dapat tahu, untuk sukan-sukan lain pun mungkin diorang dah ada teknologi tu mungkin. Sebab kalau kita tengok, kita refer pada sukan lain, diorang mungkin dah ada benda tu. Cumanya dalam sukan takraw kita tak pernah ada yang seproper peralatan macam tu. Jadinya kita masih menggunakan manual raket tenis ataupun bat ataupun macam bat pingpong tu, tapi kita create sendiri, kita alter sendiri, kita jadikan satu bat untuk memukul. Itu pun bergantung kepada kekuatan pukulan tu. Sebab bila benda macam tu, benda akan melibatkan daya. So bila melibatkan daya ni, kita manusia selalunya kita akan so kalau kita repeat 2-3 kali, kita dah rasa penat. And so berlainan dengan kalau kita create satu mesin,
kita gunakan, contoh-contoh kita dah set 20 repetition, so of course dia akan jadi 20 repetition macam tu. So bagi saya sangat membantu. Sangat membantu. So, untuk soalan yang keempat, Okay. pada pendapat coach, adakah ketinggian dan angle daripada mana bola tu keluar daripada mesin tu penting untuk kita laraskan sendiri, untuk laraskan sendiri berdasarkan tahap pemain tersebut yang untuk kita latih tu? Okey, saya rasa benda tu patut, sebab bila kita terima break ball ataupun bola pertama ni, kita akan tengok condition tekong sebelah kan. So macam tekong sebelah, kita tahu tekong sebelah dia akan datang dengan pelbagai bentuk fizikal, ada yang tinggi, ada yang rendah. So bola yang datang daripada tekong tu akan berlainan. So ada yang datang daripada posisi yang rendah, ada yang datang daripada posisi yang tinggi, ada yang datang daripada kelajuan yang perlahan, ada yang datang dengan kelajuan yang laju. So jadinya saya rasa untuk pelarasan tinggi, rendah, kelajuan, laju ataupun perlahan tu, benda tu perlu untuk kalau kita nak create mesin tu, sebab saya rasa benda tu akan membantu dari segi kepelbagaian bola tu sampai kepada kita punya impact break ball tu, macam tu. Okay, untuk soalan yang terakhir, adakah coach rasa bahawa mesin ni sangat sesuai untuk digunakan semasa latihan, dan coach ada ke apa-apa cadangan untuk penambahbaikan terhadap mesin tu? Okay, so saya rasa mesin ni perlu untuk kaedah latihan ataupun penambahbaikan latihan, dan apa yang perlu penambahbaikan untuk mesin ni, saya rasa dari segi keselamatan, sebab bila kita berkait dengan alatan, kita berada dalam satu kawasan latihan, dia perlu ada security system yang tinggi, maksudnya keselamatan yang tinggi, sebab kita tak tahu, sebab walaupun kita letak alat tu di tengah, so dia kurang safety pun agak sebab sukan sepak takraw ni bukan sukan yang statik, dia sukan yang bergerak. So bila sukan yang bergerak ni, kadang-kadang dia akan di luar jangkaan. Contoh saya bagi contoh, mesin di sini, pelakuan di sebelah, tapi bila bola tu balik ke sini, so kita ada player yang akan melalui mesin. So saya rasa sistem keselamatan perlu dipertingkatkan. And then satu lagi, untuk penambahbaikan mesin ni, saya rasa dia perlu lebih kepelbagaian. Okay, contoh first, mungkin kita create untuk penerimaan break ball sahaja. Mungkin kita boleh buat kepelbagaian lain, macam hantaran, mungkin daripada mesin tu boleh support daripada bawah, dia boleh naikkan bola tu, macam kita setting bola macam feeder, setting bola untuk kiri, contoh kan. So macam tu, saya rasa kepelbagaian tu boleh kita create untuk penambahbaikan untuk mesin tu. Yeah. So itu saja untuk sesi tumbuhan saya pada hari ini. So saya ucapkan terima kasih kepada Coach Amin kerana sudi membantu saya untuk melancarkan sesi tumbuhan ini, dan saya juga berterima kasih kepada para penonton yang melihat sesi tumbuhan saya ini ke akhirnya. Okay, sekian, terima kasih.